Bayangkan ini, sebuah kapal persiaran mewah berlayar tenang di tengah lautan tapi tiba-tiba bertukar jadi macam penjara terapung. Wow, okey. Itu kedengaran agak menakutkan. Ya, bayangkan di sebalik dinding keluli dan dewan makan mewah tu ada satu virus maut yang senyap-senyap memburu penumpang melalui ruang udara tertutup. Tiada jalan keluar. Oh, bunyinya dah macam plot filem seram Hollywood. Memang pun. Tapi hakikatnya, benda ni sedang berlaku sekarang. Hai semua dan selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita pada hari ini. Ya, selamat datang semua. Sebelum kita merungkai misteri virus ni dan pelbagai isu lainnya, saya nak minta anda luangkan masa beberapa saat anda yang sedang mendengar ni untuk tekan butang like, kongsikan perbincangan ini dan tinggalkan komen. Betul, dan jangan lupa untuk subscribe ke saluran Malaysia News Today. Sokongan anda membolehkan kamu terus menggali fakta di sebalik berita. Tepat sekali. Okey, misi kita hari ini agak padat kan? Kita ada himpunan maklumat yang nampak berbeza. Daripada ketegasan Sultan Selangor, Undang-Undang Warga Emas, ketegangan geopolitik hinggalah ke berita sukan. Dan walaupun nampak tak berkaitan, semuanya sebenarnya diikat dengan satu tema yang sangat menarik, iaitu kerapuhan sistem yang kita bina dalam masyarakat kita. Saya suka sudut pandang tu. Okey, mari kita kupas perkara ini bermula dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kita, kesejahteraan persekitaran dan sosial di Selangor. Ya, isu penternakan babi ni memang panas kebelakangan ni. Betul. Sultan Selangor telah mengeluarkan satu dekri yang sangat tegas dan ini ditegaskan semula oleh Setiausaha Sulit Baginda, Dr. Muhammad Munir Bani. Baginda letakkan satu titik noktah penuh terhadap semua aktiviti penternakan babi di Selangor. Maksudnya penutupan sepenuhnya. Dan kalau kita teliti mekanismenya, pencemaran ini bukan setakat isu bau busuk biasa. Ya, kita bercakap pasal sisa kumbahan kan? Betul, sisa biologi berskala industri ni mengandungi amonia yang sangat tinggi dan juga patogen. Lokasi ladang-ladang ni di Selangor pula menimbulkan ancaman langsung kepada kawasan tadahan air kita. Sekejap. 9 juta nyawa di Lembah Kelang bergantung kepada sumber air ini, tahu tak? Tepat sekali. Bayangkan kalau ada satu kesilapan kecil dalam pengurusan sisa kumbahan ni, ia boleh melumpuhkan seluruh bekalan air ibu negara. Wow, bahaya tu. Tapi, kenapa tak naik taraf saja ladang tu? Sultan Selangor juga ada tekankan hal ini. Kos untuk membina fasiliti penternakan moden bersistem tertutup yang betul-betul boleh rawat sisa secara total, kosnya terlampau tinggi. Oh, maksudnya ia tak praktikal untuk saiz pasaran domestik kita? Ya. Jadi penyelesaian yang diketengarkan adalah mengimport daging tersebut dari Sarawak. Mereka mungkin ada ruang geografi dan sistem yang lebih sesuai. Faham. Okey, itu bab infrastruktur fizikal dan alam sekitar. Sekarang, mari kita beralih ke infrastruktur sosial pula. Kerajaan merancang nak perkenalkan Akta Penjagaan Ibu Bapa. Ini satu langkah dasar yang sangat besar sebenarnya. Sangat besar. Tujuannya untuk melindungi lebih 4 juta warga emas. Sekarang ni, warga emas membentuk 12% populasi kita. Dan menjelang 2030, kita dijangka cecah 15%, menjadikan kita rasmi sebuah negara menua. Ya, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ada sentuh perkara ini dalam Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara 2026 hingga 2030. Tapi, memikirkan undang-undang untuk menjaga ibu bapa ni macam pisau bermata dua kan? Macam mana tu? Maksud saya, kalau kita letakkan hukuman undang-undang, adakah ia akan ubah rasa tanggungjawab tu jadi sekadar pematuhan terpaksa? Nanti hilanglah keikhlasan seorang anak. Apa yang mempesonakan di sini ialah bagaimana dasar awam cuba menampung kelompangan moral masyarakat. Kegusaran anda tu memang berasas. Kan, takkan kita nak saman anak yang tak sayang mak ayah? Betul. Tapi pendapat Dr. Syahol Bahia Kamur Aman, Penasihat Persatuan Penuaan Sihat Malaysia, ia tentang pendekatan yang holistik. Undang-undang ni bukan sekadar menghukum. Maksudnya ada penyelarasan dengan pelbagai agensi. Ya, apabila struktur keluarga tradisional mula goyah sebab tekanan ekonomi moden, sistem perundangan terpaksa wujud sebagai jaring keselamatan terakhir supaya warga emas tak dibiarkan kelaparan atau diabaikan. Ia lebih kepada menjamin survival fizikal mereka lah kiranya. Tepat sekali. Bercakap tentang survival fizikal,
Kita tak boleh lari dari membincangkan insiden tragis yang berlaku baru-baru ini, kegagalan sistem untuk melindungi. Ya, dua tragedi di institusi pendidikan yang meruntun jiwa. Pertama, kes renjatan elektrik yang meragut nyawa pelajar 16 tahun, adik Farahin Jumarudi Abdullah. Sangat menyedihkan. Ini berlaku ketika mangsa sedang mengambil wuduk di surau sekolah di Daro, Sarawak. Dan seorang lagi mangsa masih di ICU Hospital Sibu. Lepas tu, ada kebakaran asrama Madrasah Nurul Mukhtar di Besut. 80% bangunan musnah. Nasib baik tiada kemalangan jiwa dalam kes di Besut tu. Ya, syukur pelajar semua sedang bersarapan dan bomba bertindak sangat pantas. Tapi, bila tempat yang sepatutnya selamat jadi bahaya macam ni, merisaukan kan? Tak muat. Betul, keselamatan infrastruktur kena ketat. Dan ini membawa kita kepada satu lagi isu keselamatan. Tapi di dalam rumah sendiri, isu keganasan rumah tangga di Kedah. Ya, kes lelaki 43 tahun, Rosmani Abdul Raf tu. Benda ni buat saya agak marah sebenarnya. Dia mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memukul isterinya, Nur Fitri Mukhtar, guna kursi plastik, paip getah dan rod langsir. Tapi bahagian yang paling mengejutkan ialah rekod lampau dia. Ini yang mendedahkan kelompangan sistem kita. Bayangkan, tertuduh ni sebelum ni pernah disabitkan kesalahan memukul bekas isteri dia yang sedang hamil pada tahun 2021. Pukul sampai koma selama 5 tahun. Macam mana dia boleh bebas dan buat lagi? Jangka balik ke dalam masyarakat. Tepat sekali. Orang yang ada kapasiti keganasan berulang yang ekstrim perlukan campur tangan psikiatri jangka panjang, bukan sekadar habiskan tempoh penjara. Ya, keadilan dan keselamatan masyarakat sangat berkait rapat. Sama seperti bagaimana kesejahteraan fizikal bergantung kepada sistem ekonomi negara. Betul. Mari kita beralih kepada data ekonomi domestik yang baru dikeluarkan. Bank Negara Malaysia atau BNM dah umumkan mereka mengekalkan kadar dasar semalaman, OPR, pada 2.75%. Ia kekal sejak Julai 2025. Dan mereka lapor inflasi sangat terkawal. Ya, inflasi keseluruhan pada kadar 1.6% dan inflasi teras pada 2.1% untuk suku pertama 2026. Sekejap. Bila BNM kata inflasi cuma 1.6%, di sinilah ia jadi sangat menarik. Sebab sebagai rakyat biasa yang pergi pasar, nombor ni rasa jauh dari realiti poket kita, tahu tak? Saya faham kekecewaan tu. Ramai yang rasa macam tu. Kan? Harga sayur, ikan, semua rasa naik. Macam mana kita nak faham jurang perbezaan ni? Adakah ini cuma ilusi? Jika kita kaitkan dengan gambaran yang lebih besar, inflasi 1.6% tu diukur berdasarkan indeks harga pengguna. Ia adalah purata untuk bakul barangan yang sangat besar. Oh, maksudnya bakul tu campur semua benda? Ya, termasuk barangan yang bersubsidi atau harga tetap. Tapi untuk rakyat biasa, sebahagian besar gaji mereka dibelanjakan untuk makanan dan pengangkutan yang harganya lebih cepat berubah. Jadi makroekonomi nampak stabil, tapi sentimen akar umbi merasai cubitan yang lebih kuat. Tepat. Dan kestabilan makro inilah yang membolehkan proses institusi kita berjalan, termasuk proses perundangan di peringkat atasan. Bercakap pasal perundangan, Mahkamah Rayuan baru-baru ini membenarkan Majlis Peguam atau Malaysian Bar untuk mencabar keputusan Peguam Negara. Ini berhubung pembatalan 47 pertuduhan rasuah dana Yayasan Akal Budi bernilai 17.9 juta ringgit yang melibatkan Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Ya, panel 3 hakim diketuai Datuk Faizal Jamaluddin membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan mengarahkan pendengaran penuh. Boleh jelaskan sikit apa kesannya? Sebagai peringatan, kita melihat ini secara objektif. Apa yang berlaku ialah demonstrasi sistem semak dan imbang. Mahkamah tidak mengatakan siapa salah atau betul. Jadi mereka cuma benarkan proses ini disemak semula secara perundangan. Betul. Ia cuma membuka ruang supaya penggunaan kuasa budi bicara Peguam Negara itu dapat didebatkan secara terbuka antara Celcom DG dan Media Prima. Betul. Selalu CEO Celcom DG Albert Murthy pergi berjumpa pengarah urusan kumpulan Media Prima Rafiq Razali. Mereka melawat studio berita, Media Prima Audio dan Rev Media Group. Apa logik telco melabur dalam media macam ni? Logiknya begini. Telco seperti Celcom DG ada infrastruktur pipe, iaitu 5G dan rangkaian data. Media Prima pula ada airnya, iaitu kandungan berita dan hiburan. Pipe yang besar perlukan air yang bernilai untuk disalurkan. Analogi yang cantik. Ekosistem yang lengkap. Tapi ekonomi domestik kita teguh pun, kita bukan hidup dalam gelembung kan? Tak sama sekali.
kita sangat terdedah kepada arus geopolitik serantau dan global. Ya, mari kita lihat respons ASEAN. Di sidang kemuncak BIM AGG di Cebu, Filipina, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu wawasan 2085 dipacu dengan tadbir urus mampan. Beliau sangat fokus pada keselamatan tenaga dan makanan, terutamanya memandangkan konflik di Asia Barat yang masih berterusan. Betul. Dan PM juga selesaikan pertemuan dua hala dengan PM Singapura, Lawrence Wong. Mereka nak cepatkan zon ekonomi khas Johor, Singapura dan projek RTS Link menjelang hujung tahun ni. Beliau ada jumpa PM Laos juga. Kelajuan diplomasi ini menunjukkan betapa mendesaknya situasi geopolitik sekarang. Sangat mendesak. Sampaikan Menteri MITI, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, tekan pasal kerangka praktikal untuk simpanan stok minyak ASEAN. Kerajaan sekarang masih kekalkan petrol pada harga RM1.99 seliter. Ya, dengan rancangan semakan semula yang terkawal. Bila kuasa besar bersen, kita di ASEAN yang kena demam selsema, tahu tak? Adakah mawasan stok minyak ni bertindak macam Panadol serantau kita? Analogi yang sangat sesuai. Rantaian bekalan dunia ni sangat rapuh. Kalau Selat Hormuz disekat akibat perang di Iran, harga minyak mentah akan mencanak naik. Dan stok penimbal ini akan serap kejutan tu. Tepat sekali. Ia membeli masa untuk ekonomi serantau menyesuaikan diri tanpa membebankan poket rakyat secara mendadak. Menarik. Dan reaksi pasaran global terhadap ketegangan ni kadang-kadang agak pelik kan? Memang tak jangka. Saham di Korea Selatan dan Taiwan cecah rekod tertinggi. Ya, nilai pasaran Samsung pun melepasi $1 trilion Amerika. Dan puncanya, ramalan Donald Trump yang kononnya perang Asia Barat akan tamat cepat. Sentimen pasaran kadang-kadang didorong oleh harapan, bukan realiti di lapangan. Realitinya sangat berbeza. Ada draft memorandum persefahaman 14 perkara Amerika Syarikat dengan Iran. Minta gantung pengayaan nuklear, tarik sekatan, buka Selat Hormuz. Tapi Iran anggap syarat-syarat tu cuma angan-angan kosong atau wishlist mata-mata. Ya, dan pada masa yang sama, Israel terus mengembom selatan Beirut. Komandan Tentera Raduan, Hezbollah Malik Balu, terkorban. Jadi, keamanan nampak masih jauh. Dan bila dunia dalam keadaan bergolak, kesaling hubungan yang kita ada ni turut buka ruang pada masalah lain. Maksud anda penyeludupan dan jenayah rentas sempadan? Ya, walaupun sistem logistik memudahkan perdagangan, ia juga memudahkan penjenayah. Benda ni sangat merisaukan. Polis kita baru saja tumpaskan sindiket dadah antarabangsa yang hubungkan Pelabuhan Kelang dengan Sabah dan Sarawak. Rampasannya bukan kecil. Nilainya mencecah 19 juta ringgit. Ya, 323 kilogram dadah, termasuk syabu dan cecair fentanyl. Taktik mereka licik sungguh. Sembunyi dadah dalam kereta terpakai macam Toyota Harrier dan Camry guna kapal Roro. Dan operasi Op Iman dan Op Pastu berjaya menahan 4 suspek. Fentanyl cecair ni sangat bahaya kan? Dan taktik guna kapal komersial Roro ni, adakah sistem logistik moden kita sebenarnya mempermudahkan kerja penjenayah? Ini dilema utama pelabuhan moden. Kapal Roro direka supaya kenderaan boleh masuk dan keluar dengan sangat cepat tanpa banyak kelewatan custom. Oh, jadi sindiket ambil kesempatan atas kelajuan tu? Betul. Bila pihak berkuasa cuba seimbangkan kelajuan perdagangan dengan pemeriksaan ketat, wujud kelopangan yang dieksploitasi oleh sindiket sebegini. Sama juga ceritanya di Pulau Penang. Custom rampas rokok dan minuman keras tak bercukai bernilai hampir 3.95 juta ringgit di Tasik Gelugor dan Bukit Mertajam. Ini rampasan besar kedua selepas bulan Mac lalu kan? Seorang lelaki tempatan ditahan. Memang sindiket sentiasa cari jalan untuk tembus sistem perlindungan kita. Ya, semasa pihak berkuasa tempatan sibuk membantras ancaman dalaman, seluruh dunia kini sedang bersiap sedia hadapi perubahan besar di pelbagai rintangan. Betul. Mari kita beralih ke segmen akhir kita, tinjauan global. Di UK, berjuta-juta pengundi di England, Scotland dan Wales keluar mengundi untuk pilihan raya tempatan, melibatkan 5,000 kerusi. Ini ujian getir pertama untuk kerajaan Parti Buruh di bawah pimpinan PM Keir Starmer. Ya, sejak mereka menang besar pada 2024. Pilihan raya tempatan ni selalu jadi penunjuk arah sentimen sebenar rakyat. Memang kita akan lihat sama ada polisi mereka diterima akar umbi atau tidak. Dan beralih kepada ancaman kesihatan. Ini yang kita sentuh ke awal tadi. Kapal persiaran terkandas di Cape Verde. Ya, akibat wabak hantavirus strain onion.
3 maut dan 8 disyaki setakat ini. Tapi yang paling menakutkan, krisis pencarian 40 penumpang yang dah turun awal di Santa Helena. Ini situasi klasik penyebaran virus moden. Kapal persiaran ada sistem perudaraan tertutup. Benda ni yang sebar virus tu dengan pantas ke seluruh kapal. Betul. Dan 40 orang yang dah turun tu pula berisiko menyebarkan virus ini ke populasi daratan sebelum mereka sedar mereka dijangkiti. Ia satu perlumbaan melawan masa. Harap-harap pihak berkuasa dapat jejak mereka semua. Okey, untuk tutup berita berat ni, kita pergi ke sukan dan budaya pop yang lebih meriah. Ini yang kita tunggu. Selangor FC menang tipis 2-1 ke atas wakil Vietnam di separuh akhir pertama kejuaraan Kelab ASEAN. 2 gol sumbangan trio Moras. Persembahan yang mantap. Tapi jurulatih Kim Pen-gon ada minta pemain supaya berwaspada untuk aksi timbal balik nanti. Betul. Kelebihan 1 gol tu belum cukup selamat kalau main di tempat lawan. Di Eropah pula, saingan Liga Juara-Juara Eropah, UCL. PSG marah ke final bertemu Arsenal kan? Ya, mereka menang agregat 6-5 menentang Bayern Munich. Perlawanan yang sangat mendebarkan. Dan akhirnya, di seberang dunia, ribuan peminat BTS penuhi National Palace di Mexico City. Konsert berskala besar ni memang boleh merubah lanskap bandar. Tenaga luar biasa. Berbeza sungguh rentak dunia hari ini kan? Dari panik virus di tengah laut, ancaman geopolitik, sampailah ke lautan manusia yang raikan muzik di konsert. Itulah dunia kita. Dan kalau saya boleh tinggalkan satu buah fikiran untuk direnungkan, Silakan. melihat kepada semua berita hari ini, dari Undang-Undang Warga Emas, isu selundup di pelabuhan, hingga ke virus di kapal persiaran, semuanya berkisar tentang kejatuhan dan ketahanan sesebuah sistem. Fikirkan sejenak, apakah sistem dalam hidup anda sendiri yang mungkin sudah nampak retak dan perlukan undang-undang penjagaan baharu sebelum ia runtuh? Wow, itu persoalan yang sangat-sangat mendalam. Sistem apa dalam hidup kita yang dah retak? Saya rasa kita semua perlu bermuhasabah tentang tu. Betul. Okey, dengan persoalan itu, kita menamatkan sesi perbincangan mendalam kita hari ini. Sekali lagi, saya nak ingatkan anda untuk tekan butang like, kongsikan episod ni, tinggalkan komen bernas anda dan pastikan anda subscribe Malaysia News Today. Terima kasih kerana setia mendengar dan mengembara dalam lautan berita bersama kami. Jaga sistem peribadi anda, kekal selamat dan kita jumpa lagi di sesi kupasan akan datang. Selamat tinggal.